Terbang terhempas dalam hutan. Jatuh dekat kawasan orang asli. Okey, lepas tu datanglah orang asli yang cannibal, makan orang. Berkumpul lah dekat doang, nak tangkap doang. Daripada salah seorang pilot tu, ketua lah, dia cakap sabar. Bagi kita orang cakap dengan ketua korang. Bawa lah pergi jumpa ketua. Dia pun cakap kat ketua orang asli ni, dia kata kau suruhlah kita orang buat apa-apa pun kita akan buat, tapi janji jangan makan kita orang. Okey ya? Ketua ni pun cakap okey. Sekarang ni setiap seorang cek buah. Okey? Cek buah, okey. Okey. Tiga-tiga pergi cek buah. Datanglah, dah habis cek buah, datang seorang. Seorang ni dia datang bawa mangga. Oi, mangga. Penuh ni. Dua ni. Dia happy lah dapat buat banyak kan dekat raja ni. Okey, datang letak. Ni buah mangga. Saya dah bawa. Dia senyum happy. Ketua ni kata apa? Sekarang ni tugasan kau tak habis lagi. Sekarang ni masukkan buah ni ke dalam duburmu tanpa berbunyi. Tanpa berbunyi kau tak habis lagi. Sekarang ni masukkan buah ni ke dalam duburmu tanpa berbunyi. Dia kata. Tanpa berbunyi. Tanpa berbunyi. Tak kisahlah tak boleh. Buah mangga. Buah mangga. Gila. So dia pun carilah yang baru-baru masak ni kan, yang baru-baru tumbuh ni, cuba. Dia pun cubalah masuk dekat dalam jubur dia ni. Berbunyi. Berbunyi, memang kena pancung lah. Pancung terus. Innalillah, meninggal. Lepas tu datang nombor 2. Datang yang pilot nombor 2. Datang bawa buah anggur. Okey, datang bawa anggur. Pun happy juga sama. Senyum-senyum seronok. Pun tugasan dia yang sama. Ketua tu kata apa? Sekarang ni masukkan dalam duburmu tanpa sebarang bunyi. Okey, dia pun tengok buah anggur. Kecil ya. Apalah sangat. Masuklah sebiji. Masuk 2 biji. 9 biji dah masuk. Yang nak ke 10 tu dia berbunyi. Dia bunyi macam macam terbatuk nak tergelap macam tu. Okey. Kena pancung. Pancung juga. So dah meninggal lah yang pertama, yang kedua ni. Okey. Bila meninggal pertama, yang kedua ni, diorang ni berborak lah kononnya kat syurga ni kan. Berborak. Yang kedua, yang anggur tadi tanya yang pertama. Kau meninggal asal kan? Kau buat buah apa? Aku buat buah mangga, kata dia. Oi, buah mangga. Muat tak muat? Tak muat. Dia berbunyi. Lepas tu yang pertama tanya pula yang kedua. Yang kau pula buat apa? Aku buat buah anggur, kata yang kedua. Yang pertama cakap, kenapa kau boleh mati kan? Kecil je buah tu. Ya betul. Dah 9 biji masuk. Yang ke-10 tu aku nampak kawan kita yang ketiga tu datang bawa durian. Mana tak tergelak.